Menerusi perkongsian seorang TikTokers yang dikenali sebagai Mr. Wan Chai di laman TikTok miliknya, beliau yang juga berkhidmat dalam pengurusan jenazah Islam, ada berkongsi berlaku satu kejadian di mana jenazah ditahan daripada dikebumikan selama 1 jam 20 minit. Difahamkan pihak pengurusan Masjid Nurul Hidayah Kampung Pandan telah menyekat borang permohonan pengebumian dan mengambil permit kubur daripada waris. Menerusi caption pada video yang dimuat naik, beliau ada mendedahkan kronologi sebenar yang berlaku. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Okey, hari ini pada pukul 12.46 tengah hari, pada tarikh 25 hari bulan 6 tahun 2026. Ini keadaan kecoh bila mana pihak masjid menghalang Badan Kebajikan Silaturahim menguruskan jenazah ahli BKS sendiri untuk menguruskan jenazah. Jenazah dah sampai lama dah urus lama dah. Tapi apa yang berlaku ialah jenazah dah di dalam liang lahat tapi tak boleh kebumikan lagi. Inilah keadaan dia. Ahli waris ditekan oleh pihak masjid seolah-olah untuk bersetuju menyerahkan pengurusan jenazah tadi kepada pihak masjid yang bernilai charge pengurusan sebanyak 1,400. Ni, ahli waris dalam keadaan menangis sekarang ni. Dalam keadaan tidak boleh. Jenazah dah ada dalam liang lahat. Okey, ni jenazah dah ada dalam liang lahat dah. Tapi masih tidak boleh ditanam. Ini keadaan yang berlaku sekarang ni. Macam inilah keadaan bila mana urusan umat Islam disusahkan. Keluar masuk, anak tinggalkan dekat masjid tadi. Berapa kali kami cari dia, sampai abang ipar saya semua pergi cari dia. Sebab manusia macam tu yang buat aniaya hari ni. Ya, betul. Jadi itu saya kata, tak apa, kita uruskan nanti. Ramai-ramai nak pergi sana, pergi serang. Saya tak kisah ya. Yang penting dekat sini patutnya nak selesaikan dulu. Selesaikan dulu tak apa. Dekat sini tu nak selesaikan dulu. Tapi rupanya MPAJ Najib punya yang pegawai tadi rupanya sedang bercuti. Tak boleh datang. Itu yang abang kubur tu juga. Dia tak ada, dia cuti Isnin dengan Khamis. Habis tu tadi yang Najib mana? Yang dia telefon buat apa kalau dia cuti? Yang dia marah-marah tengok dia orang buat apa? Biarlah orang buat kerja orang. Dia cuti Isnin dengan Khamis, dia Jadi cuti. cik, nanti bila dah selesai semua ni, kalau kami ke masjid, kami kena cari siapa untuk adukan hal ni? Biarkan je. Balik polis. Orang lebih hari biarkan. Biarkan dia orang settle. So, untuk cover diri, baik kita jumpa polis tak? Kita masuk. Wali Pak Polis bagi tahu permit kubur yang berwarna biru yang dikeluarkan oleh hospital telah ditahan oleh pihak masjid yang mana dia tidak ada kuasa dari segi undang-undang untuk menahan permit kubur tersebut. Jadi sekarang ni cerita dia dah keluarkan borang kebenaran, kita dah mohon pada masjid, tapi permit biru tu dia tahan sedangkan dia tidak ada kuasa untuk menahan. Buat report yang tu. Kemudian panjangkan report tersebut kepada pihak JAIS, kepada pihak MPAJ. Jadi cik, report tu bila dah buat, kena buat kopi, lepas tu hantar kepada Pihak-pihak yang berkenaan. Ya. Kalau katakan pihak keluarga nak ambil tindakan pada pihak JAIS, pada pihak masjid, silakan. Kalau nak ambil tindakan undang, itu saya punya pandangan. Sekarang saya nak tanya sekarang kubur anak saya ni dah dikebumikan. Kalau diorang kata diorang nak gali balik ke kubur anak saya? Kita pihak polis akan datang. Pihak OCPD, ketua daerah akan dalam perjalanan datang. Dia yang boleh bagi kata putus untuk meneruskan tanam dan tak ada orang boleh gali balik melainkan dengan perintah mahkamah. Sekarang ni jenazah bukan kes pembunuhan, bukan kes yang melibatkan mahkamah. So by right kita ada permit untuk ke bumi, tak ada orang boleh kacau. Nah, itu saja. Tak ada seorang pun boleh gali balik. Betul. Ha.